Kalau hobi aku tu, aku dijadikan sebagai job, to be honest, jangan sakit hati lah. dia tak boleh tahan lama. Aku tak boleh tahan lama sebab benda ni akan cause jadi bosan satu, burnout. Okay. Burnout. Bosan dan burnout, dua benda tu lah. Tapi kalau job ni tak, sebab job is job lah. Faham. Job is job, unless you hate your job lah. Faham. So kau nak masuk dalam line modelling ni kan, besar tak modal yang kau keluarkan? First apa yang kau beli dulu? Beli kit lah. Tak ada kit, tak boleh model. Okay, beli kit. So next lepas tu kau beli apa? After that beli basic tools lah. Basic tools untuk pasang benda basic tools tu apa? Basic tools tu just cutter dia. Ada cutter untuk nak potong part daripada runner dia tu. Bila kita dah beli kit tu lah. Okay. And then at least ada hobby knife, and then sanding sponge dengan sanding sponge. I think tu lah basic je lah. Lepas tu yang kau masuk airbrush spray tu?